Kecederaan bantu bola sukan merujuk kepada kecederaan yang berlaku semasa atau selepas melakukan aktiviti fizikal atau sukan, terutamanya ketika seseorang memulakan semula aktiviti sukan selepas tempoh rehat yang panjang, kurang latihan atau tanpa persediaan yang mencukupi. Dalam konteks kecederaan tisu lembut pula, tisu lembut merangkumi otot, ligamen, tendon dan fascia yang mudah terdedah kepada tekanan atau beban berlebihan jika tidak dipersiapkan dengan baik. Jadi dalam video kali ini, kami akan menerangkan tentang punca kecederaan, kesan kecederaan dalam kehidupan seharian, cara rawatan kecederaan dan cara mencegah daripada berlakunya kecederaan. Jenis-jenis kecederaan tisu lembut. Antara jenis kecederaan tisu lembut yang boleh berlaku adalah yang pertama, keselio ataupun sprain. Keselio ini merupakan kecederaan pada ligamen, iaitu tisu yang menghubungkan tulang dengan tulang. Punca ianya berlaku disebabkan oleh pergerakan mengejut atau berpusing secara tidak normal. Contohnya, keselio pergelangan kaki. Seterusnya, yang kedua adalah strain. Strain merupakan kecederaan pada otot atau tendon, iaitu tisu yang menghubungkan otot dengan tulang. Puncanya ini berlaku adalah disebabkan oleh ladangan berlebihan atau penggunaan otot secara mendadak. Contohnya, tarikan otot paha, hamstring, pull. Selain itu, yang ketiga adalah lebam. Lebam ini boleh berlaku disebabkan oleh kecederaan akibat hentakan langsung yang menyebabkan salur darah kecil pecah. Antara ciri kecederaan ini adalah kulit jadi lebam dan sakit. Di samping itu, yang keempat, luka terkoyak berdarah. Kecederaan ini disebabkan oleh hentakan yang kuat, kemalangan, atau objek tajam yang menyebabkan kulit dan tisu di bawahnya terbelah. Puncanya adalah disebabkan oleh terjatuh di permukaan kasar atau terkena alat tajam semasa bekerja. Contohnya, seorang pekerja pembinaan boleh mengalami luka terkoyak berdarah apabila tersadung dan jatuh terkena besi tajam. Yang kelima adalah tendonitis. Ianya merupakan keradangan pada tendon, iaitu tisu yang menghubungkan otot dengan tulang. Ia sering berlaku akibat pergerakan berulang dalam tempoh yang lama, terutamanya dalam aktiviti sukan. Antara punca utamanya termasuk teknik sukan yang salah, kurang pemanasan badan, atau penggunaan otot secara berlebihan. Contohnya, lari jarak jauh bersiko mendapat tendonitis di tendon Achilles, iaitu di belakang buku lali. Yang terakhir adalah bursitis. Ianya adalah keradangan pada bursa, iaitu kantung kecil berisi cacair yang berfungsi untuk memulangkan geseran antara tulang, otot dan tendon. Ia biasanya berlaku akibat pergerakan berulang, tekanan berpanjangan atau kecederaan langsung pada sendi. Dalam sukan, bursitis kerap berlaku di bahagian bahu, siku, lutut dan pinggul. Contohnya, pemain bola tampar atau berenang yang kerap mengangkat tangan boleh mengalami bursitis bahu. Adakah anda tahu apakah antara punca berlakunya kecederaan tisu lembut ini? Yang pertama adalah pergerakan tiba-tiba atau melampau. Kecederaan tisu lembut boleh berlaku akibat pergerakan mendadak atau melampau seperti memusing badan secara mengejut, melompat tanpa kawalan atau menukar arah larian secara drastik. Ini menyebabkan otot, ligamen atau tendon tertarik atau terkoyak kerana tidak sempat menyesuaikan diri. Yang kedua adalah trauma langsung. Hentakan terus pada tubuh seperti terjatuh, dilanggar objek keras atau berlangkah dengan individu lain boleh menyebabkan lebam, bengkak atau koyakan tisu lembut. Ia lebih serius jika melibatkan sendi utama seperti lutut, buku lali atau bahu. Yang ketiga adalah penggunaan berlebihan, iaitu overuse. Pergerakan berulang tanpa rehat mencukupi boleh menyebabkan otot dan tendon menjadi letih, tegang dan mudah rosak. Ini sering berlaku kepada atlet atau individu yang melakukan rutin fizikal secara konsisten dan boleh membawa kepada kecederaan kronik.
Yang keempat adalah kekurangan pemanasan badan, di mana apabila seseorang individu melakukan aktiviti fizikal tanpa pemanasan boleh menyebabkan otot dan ligamen yang tegang serta tidak fleksibel mudah cedera. Pemanasan badan penting untuk melancarkan aliran darah dan menyediakan tubuh bagi pergerakan yang lebih aktif. Dan yang terakhir adalah keletihan otot. Otot yang letih tidak dapat menyokong atau menstabilkan sendi yang baik, boleh menyebabkan pergerakan kurang tepat dan meningkatkan risiko kecederaan seperti terseluar atau kekejangan walaupun dalam aktiviti yang biasa. Razman sedang berjalan untuk membeli barang di kedai runcit. Secara tiba-tiba, Razman tersalah langkah dan tergelincir, menyebabkan buku lalinya terseluar. Razman direhatkan dan tidak dibenarkan berjalan menggunakan kaki yang cedera untuk mengelakkan kecederaan menjadi lebih teruk. Beg ais dibalut dengan tuali nipis dan diletakkan pada buku lali Razman selama 15 hingga 20 minit. Balutan elastik digunakan untuk membalut buku lali Razman secara sederhana ketat bagi mengelakkan bengkak. Untuk mengurangkan bengkak, buku lali yang cedera perlu direhatkan di tempat yang lebih tinggi daripada para santum. Yang pertama ialah rest. Lokman diminta untuk berhenti melakukan kerja. Kedua ialah ais. Beg ais dibalut dengan tali nipis dan diletakkan pada bahagian bahu Lokman selama 15 hingga 20 minit. Seterusnya ialah compression. Bahu Lokman dibalut dengan pembalut elastik secara sederhana ketat bagi mengelakkan bengkak. Dan akhir sekali elevation. Tangan Lokman yang cedera direhatkan di tempat yang lebih tinggi daripada para sentuh. Rakannya bertanya kepada Lokman tentang perkara yang telah terjadi dan lokasi sakit dan tempat yang dialaminya. Seterusnya ialah observe. Rakannya membuat pemerhatian sama ada terdapat bengkak atau kemerahan. Selain itu, lihat perbandingan dengan tangan yang satu lagi. Ketiga ialah touch. Rakannya menyentuh tangan Lokman dengan perlahan dan mencari titik sakit. Yang keempat ialah active movement. Lokman diminta untuk melakukan pergerakan iaitu membengkokkan dan meluruskan badannya sendiri hinggalah Lokman mula merasa sakit di bahagian yang tercedera. Kelima ialah passive movement. Rakannya membantu menggerakkan tangannya untuk melihat julat pergerakan sebenar dan respon kesakitan. Akhir sekali ialah skills. Pemanatan semua langkah telah selesai dan Lokman tidak menunjukkan kecederaan yang serius. Dia diminta untuk melakukan bicep curls dengan beban yang lebih ringan. Dan jika masih sakit, dia tidak dibenarkan untuk meneruskan aktivitinya. Sekarang saya akan terangkan kenapa situasi 2 dan 3 kecederaan yang sama, tapi menggunakan teknik yang berbeza. Totem merupakan satu prosedur penilaian kecederaan yang digunakan sejurus selepas sesuatu kecederaan berlaku. Penilaian melalui totes membantu menentukan sama ada seseorang individu boleh meneruskan aktiviti fizikal atau perlu diberhentikan bagi mengelakkan kecederaan menjadi lebih teruk. Sementara itu, RICE 10 merupakan kaedah rawatan awal yang digunakan selepas penilaian kecederaan dijalankan dan apabila disahkan bahawa kecederaan tersebut adalah ringan. Zinili sedang melakukan lakuan lunges dengan beban 5 kg di gym. Setelah beberapa ulangan lakuan, secara tiba-tiba dia mengalami kekejangan otot di bahagian hamstring. Zinili terjatuh dengan kesakitan lalu rakannya datang untuk menolong. Langkah-langkah yang digunakan adalah toe taps. Yang pertama adalah toe. Rakannya bertanya kepada Zinili, adakah kesakitan berterusan atau hanya ketika bergerak? Yang kedua adalah observe, pemerhatian. Rakannya memeriksa hamstring Zinili jika terdapat bengkak dan lihat perbandingan dengan hamstring sebelah yang sihat. Langkah yang ketiga adalah touch, sentuhan. Rakan Zinili menyentuh hamstring dengan perlahan dan mencari titik sakit. Kemudian, rakannya akan periksa suhu dan melihat reaksi Zinili semasa disentuh. Langkah yang keempat adalah active movement, pergerakan aktif. Rakannya meminta untuk melakukan pergerakan iaitu bengkok dan luruskan kakinya secara sendiri, secara berperingkat sehinggalah Zinili mula merasa sakit di bahagian yang tercedera. Namun begitu,
Zinili tidak dapat melakukan lakuan tersebut disebabkan berasa sakit yang teruk pada bahagian yang tercedera. Oleh demikian, rakannya terus meminta bantuan daripada pihak hospital. Rasma sedang berjalan di blok kediaman. Lengannya terkena paku dan menyebabkan luka berdarah. Pertama sekali ialah wash. Basuh luka menggunakan air yang bersih. Cuci bahagian luka menggunakan kapas yang bersih dengan perlahan. Sapu ubat seperti antiseptik ataupun ubat kuning di bahagian yang terluka. Letakkan pad steril atau kain yang bersih di atas luka untuk menyerap darah dan melindungi luka. Kemudian, balut luka tersebut menggunakan pembalut elastik. Pastikan balutan tidak terlalu ketat. Kesan kecederaan tisu lembut terhadap kehidupan seharian. Kesan yang pertama adalah menghapkan pergerakan fizikal. Apabila tisu lembut cedera, pergerakan yang biasa dilakukan seperti berlari, lompat dan gerak pantas di atas padang jadi terhad. Ini bukan sahaja menjejaskan prestasi sukan, malah aktiviti harian seperti berjalan, naiki tangga, malah memandu juga boleh terjejas. Bayangkan jika anda tidak dapat melakukan bergerak-gerak mudah kerana kecederaan ini, ia pasti menyukalkan kehidupan seharian. Kesan kedua adalah kesakitan dan ketidakselesaan terusan. Kesakitan akibat kecederaan tisu lembut bukan sahaja hadir ketika kecederaan terjadi, malah ia boleh berlanjutan dalam tempoh yang lama. Kesakitan yang berpanjangan boleh mengganggu waktu tidur dan rehat, mengurangkan tahap tenaga dan seterusnya menjejaskan fokus ketika latihan atau tugasan harian. Kesan ketiga adalah kesan dari segi emosi dan psikologi. Kecederaan juga memberi kesan emosi yang besar. Atlet mungkin berasa kecewa, marah dan hilang motivasi kerana terpaksa berehat dan tidak dapat menyertai aktiviti yang mereka gemari. Rasa risau akan prestasi yang menurun atau ketakutan untuk tidak pulih sepenuhnya boleh menyebabkan tekanan perasaan atau keburukan ringan. Ini memberi gambaran bahawa kecederaan bukan sahaja mempengaruhi tubuh tetapi juga minda. Kesan seterusnya, risiko kecederaan berulang. Salah satu cabaran utama dalam pemulihan kecederaan tisu lembut adalah risiko kecederaan berulang. Apabila atlet kembali aktif terlalu awal tanpa penyembuhan yang sempurna, tisu yang cedera lebih mudah rosak semula. Ini boleh menyebabkan kecederaan lebih serius dan masa pemulihannya lebih panjang, malah boleh menjejaskan kerjaya sukan mereka. Di samping itu, kos rawatan dan pemulihan. Rawatan kecederaan tisu lembut memerlukan kos yang tidak sedikit, termasuk bayaran fisioterapi, sesi rehabilitasi dan pembelian alat sokongan seperti pembalut dan tali sokongan. Bagi atlet yang tiada insurans atau sokongan kewangan yang mencukupi, ini boleh menjadi satu beban berat. Bahkan, atlet pelajar terpaksa menangguhkan aktiviti sukan mereka kerana tidak mampu menanggung kos rawatan. Akhir sekali, kebergantungan kepada orang lain dalam tempoh pemulihan, atlet mungkin tidak dapat bergerak secara bebas, terutamanya jika kecederaan melibatkan anggota badan utama seperti kaki. Mereka terpaksa bergantung kepada jurulatih, fisioterapis atau rakan sepasukan untuk bantuan. Di samping itu, kebergantungan dalam kehidupan harian seperti membantu aktiviti harian oleh keluarga boleh menimbulkan rasa tidak selesa atau rendah diri kepada atlet. Sebagai kesimpulannya, kecederaan tisu lembut boleh diatasi dengan berkesan melalui gabungan senaman terapeutik yang disedia, penggunaan teknologi rawatan seperti TENS, melakukan pemanasan badan sebelum memulakan aktiviti yang lebih berat, dan pendedahan pendidikan kepada pesakit ataupun individu mengenai penjagaan diri.